Jadi apa kelebihan pula kepada Felda dan juga peroka melalui pelaksanaan PMS Lestari ni? Matlamat utama kita, kelebihan dia adalah pertama kepada peroka. Oh, okey. Kepada peroka. Nombor satu, apa-apa inisiatif oleh Felda, apa-apa inisiatif oleh kerajaan, matlamat dia adalah untuk masyarakat, untuk warga peroka. Sebab kita rasakan selama ini masih ada beberapa peratusan, terutama di serta-serta rancangan dan juga situasi di rancangan tu sendiri yang menyebabkan peroka dia terpaksa menggunakan middleman ataupun orang tengah untuk berurus niaga. Ini yang selalu kena tipu ni. Khidmat luar lah maksud dia. Khidmat luar. Dia tak percaya dengan sistem yang ada sekarang ni. Dia kata kita sistem sekarang ni agak harganya rendah, OER-nya tak baik. Sebab tu lepas ni kita akan nyatakan model di Bukit Damar ni adalah satu model yang telus. Oh, di Bukit Damar ini adakah ini pilot project ataupun macam mana dia? Ini pelancaran. Sebenarnya dia bukan pilot project lagi. Inilah inisiatif strategi Felda. Untuk kita buat di keseluruhan rancangan kita. Salah satu option yang kita bagi. Yang telah dilaksanakan lah setakat ini. Yang telah dilaksanakan, cuma kita nak officialatekan dia dan kita tambah baik dan harmonikan dia lagi. Dan kita perlu war-warkan kepada masyarakat peroka. Untuk manfaat siapa? Untuk manfaat peroka. Jadi yang untung untuk peroka Bukit Damar, terutamanya mendapat kelebihan. Yang pertama, pelaksanaan PMS Lestari ini, jadi tahniahlah kepada peroka Bukit Damar kerana dengan pelaksanaan PMS Lestari ini anda mungkin dapat menikmati orang kata hasil yang pertama melalui pelaksanaan PMS Lestari ini. Okey, dan seterusnya nak tanya juga Cik Azham berkenaan dengan impak yang kita dapat lihat selepas pelaksanaan PMS Lestari ini. Of course kita nak dapatkan keberhasilan daripada apa-apa inisiatif. Satu, kita katakan matlamat utama dia, objektif dia sampai peroka perlu rasakan dia mendapat satu pendapatan yang lebih baik daripada sebelum ini. Kita akan memastikan dengan inisiatif ini peroka rasa kalau kita jual melalui sistem yang telah diusahakan oleh Felda melalui KPF melalui KPF, dia akan rasa matlamat pendapatan dia lebih tinggi. Urus niaga dia lebih senang. Itu satu. Kepada masyarakat warga peroka. Yang kedua, kita rasa dalam urus niaga pembelian ini, kita nak merancakkan penglibatan KPF, operasi yang dimiliki oleh peroka tu sendiri. Peroka, betul. Of course akan ada yang selama ni kita rasakan pembeli itu terdiri daripada masyarakat warga luar. Dinikmati kelebihan daripada urus niaga ni oleh orang luar. Kita usahakan supaya KPF mendapat lesen untuk mengalih membeli buah tanah segar untuk kawasan Felda. So KPF dapat lesen super dealer. Jadi KPF perlu menggunakan kelebihan ini untuk berurus niaga bagi pihak Felda ke atas transaksi peroka. Jadi KPF dapat untung. Betul. So peroka akan dapat untung dua kali, betul. Dengan transaksi yang lebih baik, lebih menguntungkan dan juga kalau ada caruman dalam KPF, mereka akan menambahkan dividen, menambah nilai dividen, menambahkan keuntungan. Betul. Itu orang kata tahunan lah, secara tahunan. Tapi yang secara bulanan sehari-harian ni melalui transaksi lah. Orang kata dulu gaji ke-13 bulan kepada peroka ni adalah melalui dividen KPF. So kita dapat 12, dia dapat 13 kali. Untung. Tambah lagi tu. Ada ruang lagi tak kalau nak jadi broker? Jadi itu antara impact yang kita dapat lihat kepada peroka. Mungkin ada impact ataupun kita dapat tengok kepada pemain industri sawit di Malaysia sendiri secara amnya. Seperti yang kita ketahui dalam di Malaysia ni, kita warga peroka kita ni mengeluarkan hampir 20% daripada kapasiti pengeluaran minyak sawit di dunia. Minyak sawit ni adalah satu anugerah ilahi yang kita dapat, adalah satu komoditi yang sangat berguna, terutama dalam industri makanan, industri kosmetik. Mau tak mau, keperluan kepada penggunaan minyak sawit ni memang sangat diperlukan di dunia. Sebab kita menghasilkan produk yang diperlukan. Makanan. Kalau tak ada goreng minyak sebagai ini, maknanya tak sempurnalah masakan kita tu.
Kan? Betul-betul. Sebab tu kita katakan minyak kelapa sawit ni adalah satu alternatif kepada makanan yang sihat, yang mendatangkan kebaikan kepada kesihatan. Betul-betul. Jadi istilah ada orang kata selagi ada makanan tu, selagi itu minyak sawit ni diperlukan. Cuma kita kena uruskan dia, keluarkan minyak sawit ni dalam keadaan yang selamat. Sihat. Sama juga kita sebagai umat Islam, kita nak makanan kita ni halal. Betul. Nak tahu yang boleh sahkan halal tu JAKIM lah. Nak dapat sijil halal tu JAKIM kena pergi semak. Sumber gasnya tu daripada mana beli. Betul. Sumber bawangnya tu daripada mana beli. Macam mana pengurusan sudunya, pinggannya, dapurnya. Kan sama juga. Betul. Dalam urus niaga kita ni, pembeli kita nak ambil satu minyak yang mapan, yang lestari, yang selamat. Jadi kita kena yang bersih, yang suci murni. So kita kena buktikan kepada masyarakat dunia hasil minyak daripada warga peroka kita ni untuk menjaga kesejahteraan pendapatan masyarakat warga peroka ni. Jadi mereka tanpa was-was boleh membeli tanpa ragu-ragu. Dengan harga yang berpatutan, dengan harga yang tinggi. Sekarang dalam kita tengok dalam ekonomi sekarang ni kan, kita ada persaingan. Pesaing kita adalah minyak kacang soya. Betul. Minyak rapeseed oil. Minyak bunga matahari, betul. Minyak bunga matahari. Jadi mereka ni lebih dikatakan lebih selamat, lebih sihat, lebih murah, lebih lestari. Jadi orang tak nak beli minyak kelapa sawit kita. Jadi kesan kepada siapa? Kepada masyarakat warga. Sebab tu kita kena pastikan keseluruhan rantaian kita tu terjamin. Bersih, selamat, sihat dan lestari. Betul. Dan sesungguhnya untuk mencari yang wajib dan bersih itu, mencari yang bersih dan halal itu adalah wajib bagi seorang Muslim. Wajib bagi seorang Muslim. Betul. InsyaAllah. Halalan thayyiban. Halalan thayyiban. Okey. Jadi sehingga ini saja untuk Rasa Oren Express special khas untuk anda di Rasa Oren bersama dengan Cik Zam Sapa berkenaan dengan PMS Lestari. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Stay tune Rasa Oren Express. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.